maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Ahad, 3 hari bulan April 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Ye, esok puasa. Ye. Boy, suka dia Alah, suka pun tak boleh ke, Mak? Puasa kan bukan selalu. Kalau macam tu, mak tahu ni, kamu puas penuh. Kalau tak boleh raya. Easy je tu. Tak adalah susah pun. Tak ada. Tahun lepas pun kamu puasa separuh hari. Ada hati nak cakap senang Alah, Mak ni, yang lepas jangan dikenang. Saya dah besar lah. Yalah tu. Dah, sekarang kamu pergi tidur. Malam ni, esok nak sahur. Pergi tidur. Jangan tidur lambat. Ya, Mak. Ya. Okey, saya pergi tidur dulu. Esok puasa. Esok puasa. Alright. Jap. Rasa macam awal lagi lah. Nak main Roblox kejap lah. Kawan ramai lah kan. Main Roblox dulu lah. Let's go. Itu kan bunyi tapak kaki. Alamak. Cepat. Tidak. Sikit je. Okey lah, tidur terus lah. Alright. Macam kedok. Bangun. Sahur. Macam kedok. Ya, Mak. Hai, macam kedok. Bangun. Sahur. Budak ni. Hai, bangun. Sahur. Ya, Mak. Jaga saya turun. Budak ni. Nanti turun. Ya, Mak. Okey. Siap juga. Mesti sedap. Letak makanan. Alright. Okey. Mana macam kedok? Tak bangun lagi ke? Budak ni nak kena ni. Tidur. Nak kena betul lah budak ni. Macam kedok? Kau ni nak kena pantai ke? Baik. Tenang, Mak. Tenang. Jangan, Mak. Jangan. Tahu pun bangun. Mana kena pantai dia ni. Sebaik puasa. Dah turun. Sahur. Mengantuk. Aduh. Sudah. Habis pun. Jangan nak mengantuk. Sahur cepat. Nanti habis waktu kau. Cepat. Dah. Mana naik ni? Jangan melambat. Ya, Mak. Ngantuknya. Dah tidur. Allahu Akbar. Dah azan. Alamak. Aku tak sahur lagi. Aku sempat pegang je. Alamak, aku tak sahur. Macam mana ni? Aduh. Kenapa aku tertidur? Tak boleh buat apa lah. Kenapa lah? Ada apa nak sahur?
Lapar. Eh, ada kucing ke kat sini? Akulah makcik kedok, bukan kucing. Lah, makcik gedok ke? Ni dah kenapa ni makcik gedok? Aku lapar. Lah, pagi-pagi pun dah lapar. Sebenarnya aku nak ajak kau pergi arcade ni. Bila? Petang lagi lah. Bosan-bosan. Tengoklah nanti kalau aku sempat. Lapar. Okeylah, baiklah macam tu. Gerak lu. Pergi arcade. Lapar. Macam main arcade pula. Lapar. Lapar. Aduh, laparnya. Baru pukul 5. Bila nak buka ni? Kenapalah aku tak sahur tadi? Sekarang aku dah lapar gila ni. Pergi bawah lah tengok TV ke. Laparnya. Laparnya. Peti ais? Tengok kejap lah. Ada apa kat dalam peti ais? What? Banyaknya makanan. Uish. Ni sedap ni kalau makan ni. Apa yang sedap? Mak. Saya. Oh, kamu nak potek puasa ya? Apa ni? Bukan mak. Bukan. Saya nak tengok dekat peti ais. Ada apa yang kurang. Kalau tak saya nak pergi belikan. Nak tolong mak lah. Nak tolong mak. Oh, iya ke? Baguslah mak ni. Kebetulan pula. Mak ada suruh nak beli barang ni. Alamak. Aduh, kena beli barang lah pula. Nak duit. Duit ni cukup-cukup je tau. Jangan beli benda lain pula. Okey, hati-hati. Lapar lah. Aduh, nak beli barang pula. Aduh, lapar lah. Lapar. Lapar. Beli barang cepat-cepat lah. Lapar. Ada jajan? Ada aiskrim? Coklat? Pizza? Bi, aku boleh beli kot. Bolehlah makan nanti. Jap. Duit ni cukup-cukup je tau. Jangan beli benda lain pula. Alah. Duit tak cukup. Aku kena beli barang yang mak suruh je. Apalah. Okey, semuanya dalam RM20. Mana orang yang beli barang ni? Peliknya. Mak pecut. Ya kak, saya kat sini. Nah, bayarannya. Kamu ni buat jump scare pula. Okey. Jump scare pula. Okey. Terima kasih kak. Okey, datang lagi. Masa untuk balik. Lapar. Lapar. Makcik gedok. Lapar. Makcik gedok, sini. Oh, Iskandar ke? Kenapa? Marilah main arcade. Pagi tadi kan dah ajak. Arcade? Alah, aku lapar lah. Alah, kau ni asyik lapar je. Jom je main arcade. Nanti hilanglah rasa lapar tu. Betul ke? Iya. Aku main arcade ni pun sebab aku nak hilangkan rasa lapar ni. Okeylah kalau macam tu. Jomlah kita main. Kau main game apa?
Ni macam kedok. Game ni best ni. Saya dah main dah daripada pagi tadi sampai sekarang. Oh, lamanya main. Jap. Barang ni macam mana? Letak mana ni? Alah, ni kau letak je mana-mana. Nanti ambil lah balik. Okey. Letak kat sini lah. Jom kita main. Nak lupa dengan aku tak? Jom. Let's go. Wow, JPJ. JPJ lagi. Hey, best lagi ni. Hey, let's go. Easy je lah. Macam kedok. Kenapa Iskandar? Ni dah nak berbuka ni. Jom lah kita balik. Dah nak berbuka. Jom kita balik. Cepat. Cepat. Let's go. Jom. Ye. Dah berbuka. Ye. Assalamualaikum. Mak. Dah berbuka, Mak. Salam. Lambatnya balik. Pergi mana? Pergi kedai lah, Mak. Kan Mak suruh. Oh, kedai. Barang mana barang? Barangnya mana? Lah. Barang. Tertinggal dekat arcade. Tertinggal dekat arcade? Alamak. Terbagi tahu pula. Oh, kamu pergi arcade rupanya. Oh, nak kening kamu ni. Kejap, Mak. Saya boleh terangkan, Mak. Oh, kamu memang nak kening.